Datuk Seri, dari segi langkah Malaysia sendiri, apakah satu strategi khusus yang akan dibuat mengenai isu Palestin ini? Kita buat dari dua aspek. Satu, cara dalam negara. Kemuncaknya ialah sidang khas Parlimen pada hari Isnin ni, di mana kita akan menggambarkan pendirian rakyat Malaysia di Dewan Parlimen dan juga Kerajaan Malaysia. Kedua, di peringkat antarabangsa, sidang khas PBB dan kerjasama di antara negara-negara Islam. Perlu ditegaskan bahawa isu yang menyayat hati kita ini, yang berlaku di Gaza ni bukanlah satu soal yang melibatkan umat Islam saja, tetapi ini satu tragedi kemanusiaan yang amat besar. Jadi ini bukan soal untuk negara Islam saja. Kita harap bahawa negara-negara lain juga akan turut berasa simpati untuk melakukan sesuatu bagi menyelesaikan masalah di kawasan Gaza. Israel memang kita tak ada apa-apa di Malaysia, dan sekarang ni kita akan memberi tumpuan pada pembelian barangan tempatan made in Malaysia product. What about Datuk Zahid Hamidi's idea of establishing a peacekeeping force within OIC? Dia tidak akan diiktiraf oleh Israel. Dia masalahnya kalau ada peacekeeping, kedua-dua pihak kena iktiraf. Setakat ini jangan cakap pasal OIC, pasal UN peacekeeping pun dia tak setuju. Jadi ini menunjukkan bahawa mereka sangat berdegil dan sanggup menunjukkan kerakusan kuasa dan keangkuhan yang amat dahsyat. Inilah yang kuasa yang kita sedang hadapi. Datuk Seri akan dapat membantu untuk menghentikan tindakan Israel ini? Dia boleh membantu, tapi pada akhirnya, pada hemat saya, kuasa-kuasa besar sajalah yang boleh mendamaikan keadaan ataupun menghentikan keganasan yang dilakukan oleh Israel ini. Selagi kuasa-kuasa besar tidak bertindak untuk menyekat apa yang dilakukan, keganasan yang dilakukan oleh Israel ini, selagi itu mereka akan bermaharajalela. Adakah desakan kita ini akan cuba mendapatkan kerjasama kuasa-kuasa besar ini juga? Ya, kita mesti dapatkan kerjasama kuasa-kuasa besar. Okay. Terima kasih Datuk Seri.